Video ini saya rakamkan perjalanan saya dengan Mama Al-Fatih. Kami menuju ke Selangor daripada Terengganu. Daripada Terengganu keluar rumah jam 10.30 pagi tadi. Assalamualaikum, kita sambung balik. Baik, cuti di Bali selama 4 hari. Bermula hari Jumaat sehingga ke hari Selasa. Jadi saya dan Mama Al-Fatih, kami akan bercuti ke Selangor, Ulu Yam, camping dengan Pak Ngah dan Pak Su. Perjalanan kami bermula daripada pukul 10.30 pagi tadi. Daripada rumah pergi kenduri dulu dengan kaedah juga berlazim ke kampung Bukit sepupu mereka. Dan sekarang ni saya berada di LPT2 dengan Al-Fatih singgah Alpaka dan meneruskan perjalanan, insya-Allah. Saksikan. Kita berhenti rehat sekejap di Parasin R&R petrol pump Shell ni penuh dengan kenderaan. Kita nak isi minyak dulu. Kemudian Al-Fatih nak minum apa, Al-Fatih? Saya nak minum kopi O keras. Kopi O no sugar. Okay, we are reach Taman Ekorimba Sungai Pandan. Air terjun Sungai Pandan. Wow, waterfall. InsyaAllah, we go there. Oh, we just arrived. Oh, cantik tempat ni. Sungai Pandan dekat Pancin. Tapi lambat Al-Fatih nak memancing. Bolehlah masuk ke pancing kejap, dik. Tempat very good. We can come proper time next time. Ada camp sebayangnya. Masya Allah. Sungai pun tak dalam. Okey, Al-Fatih, are you okay? Okay, Mama Al-Fatih with new joran. Dek, can you show mak the joran? Oh, they have a artificial fish. Okay, put there. Try. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, more. Alamak. Alamak. What happened? Don't go to the tree. Go there. 1, 2, 3. Okay. Alright, 1, 2, 3. Okay, 1. Put there. 1, 2, 3. Oh, okay, Mama Al-Fatih dengan pancing dia. Kita sampai tempat ni. It's good place, Masya Allah. Bagus. Staff di Petronas beritahu di tempat popular di Kuantan, Sungai Pandan, menghala ke Sungai Lembin. Ada campsite. Kita, adik, we stay here tonight. It's okay? No. We ask for the room. They have a good place. Bersih tempat dia. Ada orang jaga. Masuk kena bayar. Tak apa. Nice. Tak dalam. Ya. Seronok main. Boleh main dengan selamat, insyaAllah. Okay, Al-Fatih. Can you show everybody how you do the pancing? Okay. 1, 2, 3. Oh, done, good job, yeah. Pak Ngah, Pak Su, this place so nice, Pak Su. Tengok, dia ada campsite. Orang dah mula datang. Mungkin campsite. Itu ada orang kemah, nampak? Kemah. Baru sampai. Alung bukanlah orang yang lewat. Ada orang yang tidur sini. Nampak? Sungai dia tak dalam. Sesuai lah untuk mani budak-budak. Al-Fatih enjoy fishing. Adik, can you make sure you can get the salmon today, yeah? We want to have the dinner for salmon today, yeah? Alright. Either salmon or tilapia, okay? Okay, Mak. Next time we come here proper time. We bring Opa, Tok Wan, Tok Kimbong, the family. You can go there, waterfall over there. See waterfall. Nice area. Clean area. Somebody survive this area. They have the chalet sebagainya. Yeah. Nice. Next time we come in proper time. Alhamdulillah, Pak Ngah. We just arrived the River Terrace Chalet and Cafe. Masya Allah. Nice. Oh, Pak Ngah. Beautiful, Pak Ngah. Come. Nampak? Just arrived. Okay, Pak Ngah. Pak Su. Okay, kita dah dapat chalet dah. Ada 3 bilik. 2 tu bilik double queen bed. Dua. Alung ambil bilik yang single bed. Yang paling kecil lah. Okay, nice. Ada aircon. Al-Fatih very happy today. Okay, we're going to rest a bit. Then we go to fishing.
then we could go to Guri Pak Ngak arrive. Okay. Baik, saya bersama dengan Puan Doktor Rozia. Dr. Rozia, Masya Allah. Nanti doktor akan terangkan tentang diri dia. Saya bersama dengan doktor di tempat dia ni, River Terrace, sebuah chalet dan kafe. Masya Allah. Semalam saya datang, saya daripada Terengganu, saya orang Perak, orang Lumut. Adik saya dua family dengan kawan dia daripada Semenanjung datang ke sini dan bermalam semalam. Saya terpegun, saya gembira dan terbuka hati nak meneramah tuan punya tempat ini, kerana saya rasa sesuatu yang kita patut banggakan dan kita war-warkan di kalangan masyarakat Malaysia, di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Mereka yang suka pada percutian, nature, nak bersama dengan family, nak gunakan masa yang berharga untuk meeting ke, dengan klien ke, whatever. Tempat ni sesuai sangat. Ada sungai yang tak berhenti mengalir. Derungan airnya khusyuk, tidur best saja kan. Kemudian ada pokok-pokok yang dijaga, tempat untuk kemah ada, untuk campsite ada, untuk bilik pun ada, pelbagai saiz sebagainya, gazebo pun ada, nak masak. Saya bersama dengan tuan punya, tak perlu saya panjangkan. Tuan punya akan menerangkan tentang tempat dia. Saya perkenalkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Man kerana sudi datang ke River Terrace Chalet and Cafe Ulu Yam, yang terletak di Jalan Ulu Yam, Sungai Teruk. Jalan Sungai Teruk. Popular tempat tu. Ya. Okey, terima kasih kerana sudi ke River Terrace ini. Jadi saya kenalkan diri saya, saya Dr. Rozia binti Ahmad Nur, yang merupakan anak jati Ulu Selangor dan juga berasal dari kawasan Batang Kali. Ulu Yam terletak di Batang Kali lah. Ya. Anak jati sini? Ya, saya anak jati sini dan saya dibesarkan di sini. Dan saya menerima pendidikan di sini, dan seterusnya saya bekerja area sini juga lah. Paling jauh pun Kuala Lumpur. Itu sajalah. Okey. Jadi latar belakang saya kira saya usahakan ni dengan anak beranak lah. Oh, family. Ya, anak saya. Family business. Ya, business lah. Tempat ni sangat comel pada saya. Dia tidaklah luas, tidaklah besar mana. Saya hanya ada peruntukan 10 unit chalet. 10 unit chalet dan ada beberapa gazebo ataupun pondok untuk pengunjung boleh masak, BBQ dan beraktiviti lah. Family time. Dan di sini adalah kafe yang seberengkas lah. Kafe pun ada. Jadi tempat ini memang saya dah lama sebenarnya, tapi saya repair balik, betulkan balik, dan saya buat sikit-sikit pengubahsuaian lah. Jadi tempat ni boleh untuk penginapan, ada chalet, untuk majlis, ada kenduri-kenduri lah. Nombor telefon tu yang customer nak? Ya, nombor telefon saya 012 9158 dengar tu. Itu boleh call WhatsApp, boleh hubungi saya lah. Booking in advance lah. Ya, boleh booking, sebab selalu kalau lambat booking penuh. Penuh. Kecewa dia. Nanti kan kecewa pula. Jadi kalau tapak kemah memang ada, jadi boleh booking juga. Ada orang ada kemah, boleh boleh berkemah, boleh bermalam di chalet. Ada PowerPoint semua? Ada. Okey, saya sebenarnya tempat ni memang saya minat. Memandangkan saya ni dah pencet, sudah bersara. Jadi saya tak nak duduk diam. Saya harus sihat. Saya nak sihat, jadi di sini saya boleh berkebun, saya boleh tanam pokok, saya boleh membuat pembersihan. Jadi macam tempat ni banyak nostalgik lah untuk saya. Sebab saya dibesarkan di kawasan sini juga kan. Jadi saya dari kecil sampailah saya
dah berumur macam ni, saya dikelilingi oleh pokok, sungai, ya. Jadi nature. Jadi bila dah bekerja di luar, dah bersara ni, saya balik ke sini baliklah. Saya balik ke sini balik untuk saya meneruskan cara hidup kampung lah. Sebab saya tengok pokok-pokok semua terjaga. Pokok terjaga dan tidak ada orang kata apa pokok yang dianiaya. Semuanya disuburkan, ya. Dijaga sebagainya, masya-Allah. Ya, saya buat pengubahsuaian pun sikit-sikit tanpa merosakkan pokok-pokok. Pokok-pokok ni memang bagi kita oksigen kan. Oksigen, important. Yang penting datang sini boleh sihat. Puan dengan suami, dengan anak-anak. Ya, di sini. Full time lah. Full time di sini lah saya. Full time di sini sebab dah bersara kan. So saya kena teruskan perjalanan walaupun dah bersara dari bidang pekerjaan, tapi saya masuk kepada bidang inilah. Baik, itu maklumat yang doktor terangkan tentang Celia. Saya nak tanya satu, mungkin penonton luar pun nak tahu. Macam mana dia terfikir nak bangunkan kafe ni? Dah kerja gaji besar sebagainya kan? Mesti ada sesuatu yang kita kongsi. Ya, semua manusia sebenarnya akan cari bila dah bersara dia akan terasa diri tu nak berterusan bekerja. Jadi untuk kepuasan diri lah. Untuk kepuasan diri, kita tak ada duduk saja. Badan kita pun perlukan exercise yang berpeluh. Jadi saya memang minat dengan nature. Jadi saya teruskan di sini lah. Jadi walaupun tempat ni tak besar, tapi saya rasa cukup lah untuk besar saya nak beranak. Just nice. Comel lah. Saya jumpa suami tadi pun, dia pun sihat, alhamdulillah. Semua di sini alhamdulillah lah. Anak-anak pun membantu saya di sini. Dan alhamdulillah kerja rezeki jugalah, rezeki Allah kan. Rezeki Allah, so kita syukur alhamdulillah dengan apa yang Allah berikan. Soalan tarikh Puan. Apa yang Puan nak tengok tempat ni in future lah? What your plan ke, nak bangunkan lagi, nak besarkan lagi ke, macam mana? Cuba boleh terangkan sikit. Okey. Sebenarnya impian semua orang lah nak menengok alam ini terjaga. Baik. Kehijauan tempat terjaga. Manakala dekat saja dari KL, dari Kuala Lumpur. Jadi siapa-siapa pun boleh datang sini. Dekat KL dekat, kan? Ya. Asalnya dah sejam tak sampai tak? Tak sampai. Jadi kuranglah 20 minit sampai KL dah. Saya dari Terengganu LPT terus ke sini. Senang. Genting Highland. Ya. Jadi ke Genting Highland pun dekat. Ya, Genting Highland. Genting Highland dalam 25 minit. Ke KL 20 minit. Plus highway dekat. Ya. Jalan kita pun semua dah canggih-canggih dah very boleh selesa. Di sini ada juga kedai, kita dekat dengan Pekan Antara Gapi. Masjid berdekat? Ya, masjid berdekat. Ya. Di sini macam di sini boleh selain dari beriadah, kita juga adakan surau semua untuk nak mancing boleh tak? Mancing pun boleh. Minat tu kaki pancing. Macam-macam jenis ikan air tawar di sini adalah. Antaranya ikan tengas yang sangat popular di sungai Ikan tengas. Ikan tengas. Macam tengas. Ikan ni memang rare lah orang kata. Memang ikan yang susah nak dapat, tapi ada di sini. Masya-Allah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada doktor dan kita berdoalah bersama. Kita berharap perniagaan dan aktiviti doktor terus, bukan saja perniagaan tapi aktiviti yang terus berkembang baik, maju. Dan penonton yang sukakan kepada nature, nak berkempen, nak berkempen, nak beriadah sebagainya dengan family, bawa tim ke, nak buat apa, team building, company juga boleh. Come to her. Nombor telefon dah ada tadi. Saya recommend lah. InsyaAllah kita doakan terus berjaya. Terima kasih banyak. Okey, saya pun ucapkan terima kasih kepada Cik Man. InsyaAllah. Episod 46. Wow. Terima kasih Pak. Okey.
Okay, now Mama Al-Fatih, Wafiq and Kakak Fatihah want to do a ramen noodle. Okay, ramen noodle. So everybody can share. Ulfa also want to have a ramen noodle today. Okay. Wow, ramen noodle. Ini barang-barang yang dibawa dari rumah. Tengok. Chef kan tengok apakah barang-barang ni untuk buat menu malam ni. Yang pentingnya tak lapar malam ni, insya-Allah. Tengok Chef Reza. Dulu pernah kerja kat hotel tak ya? Hotel Lukan ya? Oh, cikgu, aktif cikgu. Apa menu hari ni, Cik Reza? Cuma nama sikit. Mi goreng, okey. Basah ke kering? Itu yang demam tu. Alhamdulillah. Cuma kita kena keluar pukul 9 je. Itu tempat ni yang dari depan kan. Bilik ni macam tidur lah. Berarti bunyi. Apa menu kita Fatihah? Pulut panggang, spaghetti, nasi goreng campur. I woke up and for sleeping. But you know what? How you sleeping? Video. Apa panah? Okey, panah okey. Panah sound very good also. Selepas sejam lebih kita tengok apa yang berlaku, perkembangan terkini chef-chef kita. Oh, apa tu? Cik Reza, apa tu? Ayam bakar. Oh, pangah. Marvelous pangah. Oh, Wafiq, you have pangah, okay? Kaisara tu have everybody helping. Masya Allah. It's a good teamwork. And Husna, good teamwork. Pak Long tukar ambil kamera dan tukar makan, okay? Boleh Oh. Difficult. Oh, tetamu kita tengah berehat hari ni. How the ramen? Good? Finish? You don't like ramen? Why? Too spicy. Adik, nice food? From 10 mark, how many mark? What's that? 8. Okay. One, two, three. Okay, keluar.